Naib Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan menegaskan bahawa parti itu tidak secara rasmi bergabung dengan Perikatan Nasional. Beliau menjelaskan bahawa MIC tidak pernah mengajukan permohonan rasmi untuk menjadi sebahagian daripada PN dan setakat ini tidak ada keputusan muktamad mengenai hala tuju parti sama ada akan tetap bersama Barisan Nasional atau sebaliknya. Saravanan turut menegaskan bahawa keputusan berkenaan hanya akan dibuat oleh Jawatankuasa Kerja Pusat MIC yang sehingga kini masih belum membuat sebarang rumusan. Tiada keputusan yang telah dibuat oleh MIC untuk menyertai PN. Saya sudah jelaskan dari awal lagi bahawa kami akan menyerahkan keputusan ini kepada CWC dan setakat ini tiada apa-apa yang diputuskan, ujar beliau, seperti yang dipetik oleh portal berita termasuk FMT. Sebelum ini, laporan media menyebut bahawa Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengesahkan bahawa MIC telah diterima sebagai komponen rasmi dalam gabungan parti tersebut. Menurut Taqiyuddin, permohonan MIC diterima pada Disember tahun lalu dan keputusan rasmi mengenai penyertaan MIC dalam PN telah dipersetujui dalam mesyuarat PN pada 14 Mac lalu. Kini, komponen PN melibatkan PAS Bersatu Gerakan, MIC dan Parti Rakyat India Malaysia.